Hari Khamis, hospital. Hari Jumaat, hospital. Sepatutnya hari Khamis saya di Bacuk, Kelantan. Jumaat saya di Setiu, Terengganu. Sepatutnya. Itu yang nasib baik lepas di sini masjid ni. Doktor kata, Ustaz, tak ada tempoh-tempoh dah, kena masuk wad. Last saya buat jantung 2016. Sekarang 10 tahun. Setiap 5 tahun kena buat. Setiap 5 tahun kena buat. Tak ada tangguh-tangguh dah Ustaz, masuk. Bila nak buatnya, doktor kata 15 hari bulan, 16 hari bulan, Ustaz kena masuk. Kalau tak masuk, kami tangkap Ustaz masuk. Saya kata saya ada ceramah di Kelantan, kesian dia dah lama minta. Di Setiu tu dah lama minta cancel. Nasib baik tak kena tarikh ni tuan. Jadi tuan-tuan doakan saya sihat. Okay, mudah-mudahan jalan elok. Kalau tak jalan elok, ya, jalan lah. Dia ada 2 jalan. Satu, kalau sihat, kalau berjaya, kita teruskan ceramah kita. Dakwah balik, jaga sekolah balik. Kalau tak berjaya, tuan-tuan, jalan bawah tanah lah, tuan-tuan. Okay, dah 10 tahun dah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah saya minta maaf jika terkasar bahasa.